Ifah menyebut, saya tak jadi menteri besar pun tak apa kalau bersama dengan DAP. Dikreatkan satu suasana pemikiran DAP di Cina, DAP jahat, awas DAP. Inilah yang dikatakan politik create fear yang boleh mengubah hujah-hujah pembangunan. Tetapi kali ini mereka tidak boleh berjaya. Karena serangan terhadap DAP, rakyat Johor tidak berfikir. Kenapa DAP Johor jahat? DAP paham baik. Karena DAP paham menyokong UMNO jadi menteri besar di sana. Betul atau tidak? Kenapa DAP Perak baik? Kerana tanpa sokongan DAP, UMNO tak boleh jadi menteri besar di Perak. Am I right? Yes. Hai Johor bijak, hai. Begitulah juga dekat dengan Johor, Melaka. Menteri besarnya UMNO, ekskornya DAP Melaka baik. Betul ya. Dikreatkan pihak ini. Tinggi. Ya, harap orang Melayu Johor akan bersatu menyokong BN dan tinggallah kita menjadi pembangkang. Tambahan pula PAS membuat keputusan. Semua ahli PAS undi pembangkang, undi BN. Lagi dia create fear. Tapi rakyat Johor bukan rakyat sembarangan. Nak ulang taktik yang sama yang dibuat di Selangor dan Lembah Lepas, kali ini tidak berjalan. Cina akan ambil alih Malaysia. Nak ambil alih macam mana? Pengundi Cina makin kurang. Sekarang orang Tionghoa kahwin lewat anak sikit. Mana Tenchua? Tenchua mana? Tenchua tak kahwin lagi. Cintong umur 50 tak kahwin lagi. Ada dari parlimen itu. Ada dari parlimen UMNO. Ada dari parlimen DAP wanita tak kahwin lagi. Orang Melayu kebanyakannya anak 5-6. Kita yang tua di Gelada belum pun nak kahwin lagi. Tapi kalau orang tak mudah, supaya orang Biar ini dibuat karena mereka tidak boleh berhujah di sudut isu pembangunan, isu kestabilan, isu integriti. Mereka tak boleh bawa isu-isu itu. Maka dikreatlah hal perkauman ini dan kita yakin di kampung-kampung masih laku. Tapi di negeri bangsa tentu ianya tidak laku. Inilah